tahun 2026 Allah Ta'ala takdirkan kita akan berlaku fenomena gerhana tahun 2026 ini, iaitu kita akan menyaksikan 4 peristiwa gerhana sepanjang 2026, iaitu 2 gerhana matahari dan 2 gerhana bulan. Iaitu pertama pada 17 Februari, hari kita menengok anak bulan, berlaku gerhana matahari berbentuk cincin yang kita panggil gerhana matahari annulus atau sering dipanggil sebagai gerhana cincin api. Cincin ada api pula. Kebetulan Chinese New Year tahun ni zodiak dia tahun kuda api, fire horse. Tak tahulah ada kaitan ataupun tidak. Kemudian berlaku kali kedua pada 3 Mac 2026, berlaku gerhana bulan penuh. Dan ini akan disaksikan di negara kita ni, saya akan perincikan kemudian. Yang ketiga bulan 8 kita ada 2 kali, 12 hari bulan Ogos dengan 28 hari bulan Ogos. 12 hari bulan akan berlaku gerhana matahari penuh. Itu juga tak kelihatan di negara kita. 28 Ogos berlaku pula gerhana bulan separa, tetapi macam nak hampir penuh. Yang saya nak mengajak pihak surau khususnya adalah gerhana bulan penuh pada 3 hari bulan Mac, sebab ianya berlaku pada bulan puasa. Dan ini julung-julung kali gerhana bulan penuh kita boleh tengok awal. Tahun lepas ada beberapa kali gerhana, tetapi berlangsung lewat malam sampai ke awal pagi. Jadi beberapa masjid buat khutbah, sembahyang sunat, buat khutbah, tak ada jemaah pun, imam pun tak datang juga kadang-kadang, sebab dia lewat sangat tengah malam. Jadi ingat tarikhnya 3 Mac 2026, hari Selasa, sekitar 13 ataupun 14 Ramadan. Yang mana gerhana itu adalah gerhana jenis gerhana bulan penuh, total lunar eclipse. Berlaku ketika malam bulan purnama yang begitu cantik. Dia akan bermula sekitar 7.35 malam, kemuncaknya 8.45 sampai pukul 9. Bulan tuan-tuan akan lihat blood moon, merah bulan. Dan dia akan tamat gerhana penuh tu sekitar 10.02 minit malam. Maka saya mencadangkan pada malam itu surau boleh buat program khas yang dipanggil iktikaf perdana lah, kita panggil gerhana bulan penuh pada malam itu. Sebab menengok gerhana, menengok bulan bintang ni dia banyak manfaat tuan-tuan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi nama Abi Aufa radhiyallahu anhu, inna khiyara ibadillah allazina yura'una syamsa wal qamar wan nujum wal azillata li dzikrillah. Hamba Allah yang paling baik sekali adalah yang suka menengok matahari, bulan dan bayang-bayang jasad samawi demi nak melihat kebesaran Allah. Jadi setengah tempat dia akan anjurkan juga street falak. Mereka akan bawa sekali lah peralatan-peralatan mencerap macam Skywatcher Max 127, teleskop Askar FR400. Tu semua alat yang canggih-canggih. Jadi tuan-tuan nanti kalau nak buat, jangan buat sama sendiri. Nanti semua tengok ke atas tak tahu apa-apa, ilmu tak ada. Jadi ajak orang-orang yang pandai. Saya mencadangkan ajak pakar-pakar pengukuran astronomi geodetik. Mana nak cari? Jumpa mah dari Jabatan Ukur dan Pemetaan. Biasanya dia ada bahagian pemetaan topografi Semenanjung Malaysia, ada bahagian ukuran geodetik Jumpa. Dia ada alat-alat dia lah, dia akan bawa. Dan jangan lupa ajak Jabatan Mufti, ajak sekali, kerana mereka ada bahagian falak. Dan jangan lupa geng-geng grup astrofotografer ni yang banyak dekat Bukit Antarabangsa, duduk tepi bukit mencari tengok gambar KLCC. Tu grup astrofotografer jangan lupa mengajak. Dia bawa dia punya kamera macam-macam. Geng-geng ahli falak pun kita ajak, dan ada komuniti pemerhati langit kita ajak. Jadi ambil peluang nanti, sebab ni rare, jarang berlaku. Saya ingat seumur hidup tuan-tuan bila puasa serentak gerhana, rare. Kerana kita bila gerhana, kita disunatkan menghidupkan malam tu dengan ibadat khas. Dia panggil solat sunat gerhana bulan. Jadi malam itu kita sama-sama buat solat sunat khusuf bersekali dengan khutbah. Kalau tak ada khutbah pun kuliah khas, ceramah khas. Jadi tentatifnya kita boleh bermula daripada iftar. Kita buka puasa dulu, kemudian kita semayang maghrib berjemaah. Habis semayang maghrib, gerhana dah mula 7.35 malam. Jadi kita dah boleh tengok sambil-sambil. Masuk isyak, kita semayang dulu isyak berjemaah. Kemudian kita terus buat tarawih. Tarawih buat 8 saja malam tu. Habis tarawih, kita buat semayang sunat khusuf berserta dengan khutbah.
Saya mencadangkan kita buat tarawih dulu, sebab pada masa itu, pada kiraan kami, bulan berada dalam bayang umrah untuk tempoh hampir 1 jam. Jadi agak panjang masa lah. Kemudian kita buat witir, kemudian kita moreh sambil tengok langit. Jadi 7.35 dah gerhana, kemuncak 8.45 sampai pukul 9, dia berakhir 10.02 malam. Dan semasa berlaku gerhana itu, jangan lepaskan peluang banyakkan zikir, doa dan istighfar. Apa sebab? Ketika fasa pukul 8.45 sampai pukul 9, fasa kemuncak yang gerhana yang pertama, ketika itu bulan berada pada keadaan yang agak gelap. Mana paling jelaslah kesan gerhananya. Maka ketika itu waktu doa dan istighfar sangat dianjurkan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Matahari dan bulan ni tanda kekuasaan Allah. Dan gerhana ini bukan berlaku kerana seorang tu nak mati atau kerana seorang tu nak dilahirkan, tak ada, kata Nabi. Fa iza ra'aitum zalika, kalau engkau nampak gerhana, fad'ullah, doa kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wa sallu, semayanglah. Wa tasaddaqu, dan banyakkan bersedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma janganlah sibuk, oh kita tahu ni ada gerhana semasa Ramadan menandakan dunia nak kiamat. Oh macam-macam geng-geng teori konspirasi ni. Oh ini Imam Mahdi nak keluar, la ilaha illallah. Jangan sibuk cari Imam Mahdi, cari imam masjid dulu. Semayang asar pukul 7 nak cerita Imam Mahdi. Semayang masjid dulu, sibuklah ke Imam Mahdi ni. Jadi nanti pengurusi surau take note lah, beritahu kepada JK buatlah program malam tu. Rare lah, jarang-jarang berlaku.